ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم
هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sekalian belajar tadabbur Al-Quran. Ayat yang kita baca hari ini ada 3 perkara Tuhan nak sebut. Pertama sekalinya berkenaan dengan jihad. Yang keduanya berkenaan dengan ibadah haji. Dia sebut kepada jihad. Dan yang ketiganya laknat Allah SWT ke atas orang-orang yang mengingkari perintah dan juga hukum Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sebab cerita kita baca ni cerita Bani Israel, seolah-olah Tuhan kata laknat Allah Taala ke atas Bani Israel Yahudi yang telah mengingkari perintah Allah Taala, dalam keadaan mereka tu Tuhan beri kitab kepada mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu kata kepada orang yang terbunuh di jalan Allah Taala mereka itu mati sebagaimana mati orang lain. Tak. Orang yang mati di medan jihad mereka mati syahid. Orang mati syahid ada beberapa kelebihan. Pertama sekalinya masuk syurga tanpa hisab. Yang keduanya apabila dia mati, Allah SWT jadikan kematian dia kematian yang paling ringan sekali. Sedap dia berasa mati. Walaupun kita nampak seksa, orang mati tu dia berasa sedap. Ramai-ramai manusia atas muka bumi ni hak mati, hanya orang mati syahid saja minta dengan Allah, kami nak hidup semula, kami nak mati sekali lagi. Nak mati sekali lagi, nak mati syahid sekali lagi. Sedaknya mati syahid. Yang keduanya mereka minta Allah, kami nak pergi royak pada wari-wari kami atas muka bumi ni tentang kelebihan mati syahid. Tuhan tak bagi. Hidup semula pun Tuhan tak bagi. Riwayat korang pun Tuhan tak bagi. Biar kamu seorang ya merasai bagaimana nikmatnya mati syahid. Yang keempatnya, apabila mereka tu mati, Allah SWT letak ruh dia tu dalam syurga selalu. Jasadnya dalam kubur, ruhnya dalam syurga. Tak ada orang tu, kecuali orang mati syahid. Duk mana dalam syurga tu? Di dalam paruh, dalam mulut burung yang berwarna hijau berterbang dalam syurga. Duk musim gimana. Dan burung tadi dia ada sarang. Sarang dia tergantung di arasy Allah Taala. Dia musim tu roh tak dikata nak balik, dia duduk dalam sarang tu. Esok tu balik pula. Specialnya orang mati syahid ni jasad dalam bumi, roh dalam syurga. Awal kalau roh dalam syurga ni kan, maksudnya situlah kesudahan dia. Okey, kelebihan atas muka bumi pula. Apabila dia mati syahid, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disemayakan kecuali dengan pakaian yang ada tu je. Tu ya bumi, sebab supaya menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Darah ni ada lagi, pakaian ni ada lagi, kasut ni ada lagi. Ni bumi kalau itu. Kecuali tidak tertutup aurat dia, maka ditambah sedikit kain untuk menutup bahagian aurat dia. Tu je. Serupa juga dengan orang yang mati dalam keadaan awak haji umrah, dia berihram tu, maka dikebumikan dengan kain ihram dia. Ambil kain ihram dia tu balut, jadikan sebagai kain kafan dia. Cukup dah. Dan tidak dibubuh piyah
tidak dibubuh subah, tidak dibuah wangi, sebab dia masih lagi dikira berihram. Tak dipakai belakang itu. Kemudian dia ada sebagaimana dia meninggal dunia. Dan kelebihan orang yang mati syahid, Allah Taala tunjukkan hatam ke bumi ni, jasad dia tidak di bawah bumi. Nabi sebut salah satu la ta'kulu ajsadahul ard. Bumi tak makan tubuh dia ni. Lama mana pun dalam bumi tu jaga. Al-anbiya, nabi, asy-syuhada, orang mati syahid, al-huffaz, orang yang ngapal Quran. Dan benda tu walaupun hadis ni hadis dhaif ni, tapi realiti yang berlaku walaupun hadis dhaif, itulah yang berlaku. Dhaif tu kerana mungkin ada hak je beroyak tu, ada perangai sikit. Tapi hakikatnya apa yang realiti berlaku dah memang betul. Orang mati syahid gali lama mana dah, seperti baru mati saat ni baru. Dan yang kelimanya Allah Taala jadikan darah dia hak tubuh tu berbau seperti kasturi. Atas muka bumi ni bau sedap dah. Dan ada orang-orang yang tidak nabi, tidak hafiz Quran, tidak mati syahid, Allah Taala nak muliakan dia, ada benda tu pada diri dia. Mati tu bau sedap. Darah dia tu bau sedap, bau wangi, walaupun dia bukan 3 golongan tadi, tapi dia tergolong daripada orang-orang yang soleh. Tuhan jaga juga walaupun tidak disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, banyak kalau kita baca dalam berita-berita banyak. Salah satu kisah baca di Johor. Dia nak alih kubur sebab kena laluan nak jalan. Banyak-banyak tu kubur tu gali. Simpan tempat lain. Ada satu jenazah ni memang tak acah. Bau wangi. Jadi orang yang jaga ni mari bersahadat nak tahu siapa dia ni. Cari. Jumpalah orang dia, tanya gapo amalan dia. Dia kata dia dulu ni tok bilas surga. Tok bilas korelo. Tak ada ambil upah ke apa, siapa waktu dia pergi bah. Lillahi taala. Atas dasar tu saja Allah Taala nak mulakan, sebab mu ni sanggup korban masa kamu, tenaga kamu, duduk panggil orang mari sembahyang. Allah Taala suka lagu tu. Dan kalau kita tengok hadis berkenaan siapa lebih afdal, Tok Imam ke Tok Bilal, majoriti ulama mengatakan yang lebih Tok Bilal. Sebab kalau Tok Bilal tak panggil, nak sembahyang kan Tok Bilal, walaupun gaji yang murah pada Tok Imam, tapi jasa dia tu lebih besar. Allah Taala letak kemuliaan pada tempat tersebut. Jadi ayat ni menyebut tentang janganlah kamu kata orang hak mati di jalan Allah Taala, mati syahid itu, mereka itu mati sebagaimana orang mati sisi ada kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah SWT. Bal ahya, bahkan mereka hidup, ruh mereka itu hidup, walakin la tash'urun, kami akan tetapi kamu tak merasa. Apa maksud tak berasa? Kamu tidak dapat mengesan dengan deria kamu. Berasa-rasa tu sama ada dengan lidah, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan. Mu tak boleh kesan belaka tu. Tapi hakikatnya Allah Taala jadikan dia tu seperti orang yang hidup bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dalam hadis lain disebut mereka bukan setakat hidup, bahkan diberi rezeki. Supaya kita boleh makan, boleh minum, cuma kita tak nampak dengan deria kita. Kita hanya nampak batin tubuh dia sahaja, bubuh dalam kubur tadi. Mereka tu Tuhan hidup lagi. Hidup di alam barzah sana itulah. Bukan alam dunia. Wala nabluwannakum, dan kami akan uji kamu wahai orang beriman dengan sesuatu ujian, iaitu sama ada ujian takut kepada musuh. Musuh ni Tuhan beri kekuatan pada musuh. Musuh akan nak sebagaimana yang berlaku di Gaza, di Palestin ni. Orang Gaza tak ada apa satu. Batu stokor. Pak Meku. Pokok dia ni sore-sore tu peluru lagi, kamera lagi, bom lagi, pisau lagi. Nak masuk kemah ke Gaza tak boleh sekat. Dia takut orang Gaza ni kerak buat peluru. Tak sewi. Hak hujan, musim hujan boleh. Di Gaza hujan. Tidur alih air kita. Ni Tuhan datangkan satu ujian kepada orang Islam dengan takut pada musuh, kerana musuh mempunyai kekuatan. Tapi dalam keadaan lagu tu ada seorang orang Palestin perempuan duk ngapal Quran, musim-musim perang tu ngapal Quran. Dia boleh baca Quran 6 jam 30 juzuk. Satu juzuk 12 minit ya Ustaz. 30 juzuk berarti tu
15 juz berhenti sebentar, sambung pula. Tu hawi berhenti, hak lain tu baca. Boleh kan? Najaz tarik. Tu hawi. Kekuatan kepada orang Gaza. Kau musuh tekan, kau kuat. Jiwa dia, iman dia tadi. Baik, wal ju'. Allah Taala akan uji dengan kelaparan, tak ada makanan. Sama apa yang berlaku di Gaza, makanan tak ada. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kurang harta, tak ada. Tak ada harta, habis hacul buah habis. Wal anfus, kurangnya jiwa-jiwa, itu berlaku pembunuhan beratus-ratus ribu orang. Hak terbaru ni di Allahumma salli di Sumatera. Tanah utuh, banjir, tergelam habis dengan rumah-rumah tergelam. 900 orang mati. 900 orang. Hak jumpa, hak tak jumpa lagi, hak duk alai tanah dak selu. Dah rumah siapa suka. Tanah utuh geregung sekali dengan air, hujan lebat habis. Tutup rap nampak bumbung saja rumah. Masa tu nak lari mati, tak pernah berlaku. Berlakunya kematian, berlakunya pembunuhan dengan begitu banyak sekali. Yang ketiganya, maksud kurangnya jiwa di sini, berlaku penyakit, mari penyakit, mati habis. Tuhan akan uji kepada siapa? Orang beriman. Tuhan mari musibah tu, musibah ni, supaya hati mereka lebih kuat. Sebahagian mereka tu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wathamarat, dan Tuhan uji kurangnya athamarat, makin buah-buah, hasil tu kurang. Nak dibandingkan negara orang kafir, mereka tu mendapat hasil yang banyak, subur, kekayaan. Orang beriman itu uji dengan kesusahan. Bapa? Di sebalik ujian tadi, apabila mereka sabar, Allah Taala gantikan dengan pahala. Wa basyiris sabirin. Tuhan kata ngelah ayat ni, Tuhan uji-uji ni, Tuhan kata berilah berita gembira kepada orang sabar. Sabar dalam menghadapi ketakutan, sabar dalam menghadapi kelaparan, sabar dalam menghadapi tak ada harta, sabar menghadapi pembunuhan, sabar menghadapi kekurangan hasil. Kena sabar. Ni sabar yang kedua. Sabar mula-mula, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Tu sabirin yang pertama. Ni sabirin yang kedua, wabasyiris sabirin kedua. Dalam Quran ada 21 as-sabirin, 21. Dan kalau kata sabar, isbiru, as-sabirin, ada 153 kali tu sebut. Nak suruh kita ni sabar. Wa tawasau bi sabri, pesan supaya sabar. Ada berlaku gapo sabar. Kerana dengan sabar tadi ada satu ganjaran pahala. Apa dia? Allah Taala berikan pahala bighairi hisab. Bighairi hisab, tanpa ada limit. Sebagaimana orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab, orang yang berjuang, orang yang bersabar di atas ujian, maka tahu pahala tanpa hisab, tanpa had. Banyak mana pahala? Banyak ayat amr duk balik kemarin. Cerita bab sabar saja. Ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas pada orang sabar tu tanpa had. Bighairi hisab, bighairi had, tanpa had. Ini lebih sabar. Jadi sabar dengan manusia, sabar dengan kata-kata manusia, sabar dengan kerenah manusia, sabar dengan ujian salah, sabar dengan sakit, sabar senyap dan redha. Jangan kata gapo. Ingat ni adalah ujian daripada Allah Taala. Kalau aku sabar boleh pahala. Kalau aku sabar, Tuhan beri pahala yang tanpa hisab, tanpa had. Jadi marilah nyakit gapo, kalulah marilah gapo sekali kalau kita pergi ayat tadi kan. Senyum kan kita. Sebab apa? Tuhan nak beri pahala ni. Tuhan nak beri pahala, ada benda Tuhan beri pahala, tak ada cara lain kecuali dengan cara tu. Dengan cara Tuhan awak mari musibah tadi, kita pun senyap, sabar, redhalah. Mungkin Tuhan ni nak tarik ni, nak uji hak lain. Mungkin Tuhan nak uji aku, mungkin Tuhan ni nak kafarah dosa aku. Maka Allah Taala beri ganjaran yang tak ada limit. Ni lebih sabar nak dibandingkan dengan amal-amal lain. Termasuk hayat ni mula-mula cerita bab orang perang. Maksudnya dalam perang pun kena sabar. Kalau kira nak lari dah, dah mai peluru dia tak atas kepala, biung-biung pergi mari. Kau nak apa semua ni? Kalau lari ni dia balik rumah, dia jumpa anak bini ni, orang lain mati habis dah. Dalam satu hadis Nabi sebut, sekalipun gugur belaka dah sahabat-sahabat, tak ada seorang habuk dah. Kalau mu lari masa tu pun kita tak tahu. Tapi Nabi kata, mu jangan lari. Mugi. Itu pula peluang kamu untuk kamu
dapat mati syahid atau kamu buktikan dengan salah, ambo tak akan lari. Kerana lari daripada medan peperangan termasuk salah satu daripada dosa besar. Dosa besar. Walaupun tak ada orang tahu, kita balik pada tu, kita dengar hadis tu, kita akan rasa menyesal, rasa bersalah. Apalah aku lari tu, apalah. Benda tu akan menghantui kita sampai mati. Maka Tuhan kata, mu jangan lari. Nabi kata jangan lari. Okey. La tafirru yaumaz zahf. Jangan kamu lari pada hari medan peperangan. Kamu kena, kalau patut mati-matilah gitu. Mu kena tekad aku ni saing borang merah dah. Mati dah aku ni. Kalau hidup tak kena masalah. Kalau mati itulah aku cari. Ni Allah Taala sebut kena sabar tu, kena kena hak tu hak besar. Nak mari masjid pun kalau tak sabar, tak mari. Macam-macam lah alasan buat. Tak adalah, sibuklah, kerjalah, tak cakap lah nak hantar anak sekolah. Ramai mana hak mari semaya ni hak hantar anak sekolah. Mari-mari tu siap dah dengan baju, kemeja. Apa dia tahu dah. Tak ada dah nak balik. Dia mari awal-awal. Okey. Kita setting jadual kita tu biar kena dengan ibadah. Sebab itulah cerita bab jaga ibadah, jaga semaya ni, ada satu zikir hak Nabi ajar kita al-azkar lil Imam Nawawi. Satu zikir tu kita macam sama dah lepas semaya. Nabi kata siapa-siapa duduk tanpa mengangkat kaki dia lepas pada wisalat assalamualaikum, duduk macam tahiyat lagi. Tidak angkat kaki dia. Wa huwa thani rijlaihi, kau anda wahwa thani rijlahi, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia mendapat pahala haji dan umrah tamah sempurna sehingga mana? Sehinggalah apabila terbitnya matahari, maksudnya waktu syuruk 12 minit pada tu 7 lah ni 7 berapa syuruk? Tak nampak Allah. 7:11 7:8 campur 12 jadi 7:20. Dia pun semaya sunat rakaat, dia mendapat pahala haji umrah sempurna. 3 kali ni sebut sempurna. Tapi kena tunggu sampai 7:20. Pak kalau kerja jabat lah dia nak hantar anak sekolah tu 7:20 pukul 9 baru sampai. Amo popsal lah sayang kalau di antara kita ni, kalau tu hawi peluang jadi menteri pendidikan kan, ubah jadual tu masuk sekolah pukul 8, masuk jawab aku bila nak ambil hak ni hak mahal, dan masa tu kalau kata atas bawa anak pakai duduk sini sapalah sudah 7:20 tu baru tu biar didik gitu. Satu ganjaran pahala yang besar. Tapi kalau kita tengok hadis tadi, kita tengok syarah dia perbahasa, ada berpuluh-puluh hadis yang sama. Ulama bahas dia kata kalau ikut hadis tadi kena duduk gitu sampai 7:20. Sampai 7:20 pas semaya. Ada pandangan ulama lain kata masuk Nabi tadi bukan suruh duduk gitu, masuk Nabi ialah jangan bangun, jangan kecek, duduk zikir. Ataupun apa saja termasuk dalam majlis ilmu gini, jangan duduk kecek hal lain. Siapalah waktu tu duk selo kau apa tak apa, jangan tubik daripada masjid ya. Tu masuk dia. Pas jangan kecek. Sehinggalah sudah semaya tu barulah tubik. Tu nak boleh kau pahala. Apa? Pengorbanan masa-masa tu kita nak pergi situ, nak pergi sini. Tapi kita tangguh sikit masa kita tadi, sehingga sikit tu kita sudah pukul 7:20 20 minit lagi. Bela-bela zikir, bela-bela nunggu waktu tu, buatlah apa saja. Cuma syaratnya la yatakallam. Yatakallam saat ni ada ulama kata tak kecek, ada yang mengatakan tidak kecek hal-hal yang tidak berfaedah. Kecek bab tanya khabar tu tak apalah. Tunggu sehinggalah waktu tu kemudian dia semaya. Tapi hak ni lah Nabi kata jari orang buatnya. Sudah semaya tu lilah-lilah dah. Ada hak tak boleh duduk, hak mari semaya 3 sah, hak tu 2 sah dah. Hak dia dengar 3 sah. Pas sudah dengar ni, hak tu 3 orang. Kadang-kadang tak ada langsung, kadang-kadang ada seorang. Kerana saat inilah pertama sekali kita tidak beri semangat untuk buat benda tadi. Yang keduanya kita tak ingat, kita duk ingat benda lain hak kita berasa lebih mahal, lebih bernilai. Sedangkan hak tu kan jadi pahala. Jadi ada juga bahas dia kata kalau lagu tu tak payah pergi haji umrah dah lah. Kau mana? Dah Nabi kata dah boleh hafal haji malam umrah, tak payah pergi haji umrah. Beza orang yang
buat haji umrah sungguh dengan orang yang buat amal lain tapi mendapat pahala lain. Sebab orang yang pergi buat haji umrah tu belum pada pergi haji tu boleh pahala dah. Pahala kamu maksudnya hidup simpan piti hari-hari 10 hari 20 hari niat ke apa buah piti tu boleh pahala dah, boleh. Berbeza dengan orang hak semaya sana, dia hanya boleh pahala ibadah haji umrah. Pahala ibadah haji umrah start bila haji umrah? Start dengan, kalau haji kat start dengan wukuf di Arafah tu lah. Wukuf di Arafah atas situ. Siapalah sudah haji, itulah pahala dia je. Tapi ni tak pahala bersedia untuk ibadah haji, perjalanan susah gimana, dia tidak sama. Serupa dengan orang semaya masuk dalam masjid, semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Seorang lagi masuk dalam masjid, niat tahiyatul masjid, pas semaya sekali pula niat wudu, pas sekali nak masuk sekali pula semaya seorang lagi 3 kali semaya niat semaya sunat biasa. Hak seorang tu masuk semaya itu 3. Adakah sama hak 3 tadi dengan hak sasa? Tak sama. Sebab itulah ulama bahas mana afdal semaya witir salat dengan 2 salat. Semaya witir 3 rakaat, dia ada hak 2 salat, ada hak salat. Salat kat straight 3 rakaat, hak 2 salat kat 2 rakaat, 1 rakaat, mana lebih afdal? 2 salat lebih afdal sebab 2 kali akad takbir, 2 kali baca doa iftitah, 2 kali wisalah pahala wisalah pula. Kerana lebih banyak amal yang dibuat, maka lebihlah pahala. Jadi hak semaya duha tu dengan hak pergi sungguh haji takkan sama. Kalau sama agak tak ada yang salah. Kawan ni 10 hari duduk sana, hak ni semaya sunat 2 rakaat 5 minit siap. Ada kalau sama, tak ada, maka salah tak sama. Dapat pahala, hak tu lebih mahal lagi. Hak pergi wak sungguh tu lebih mahal daripada hak semaya. Tapi hak semaya tu hak kita bahasa mahal dah. Semaya 2 rakaat boleh pahala haji. Boleh. Tapi kan kamu kena korban masa kamu duduk cakap sini, siapalah masuknya waktu yang dibenarkan semaya isyraq. Ulama bahas pula itu semaya isyraq tu, semaya isyraq ke semaya duha. Ada kata hak tu lah. Hak ni pala dia. Supaya kalau perah sate kan, pala sate hak mula-mula tu. Tu hak lain kedua cerai dah. Cerai. Capung air pula nak boleh kau jadi sate. Hak ni hak mula-mula tu. Maka dia kata semaya isyraq tu lebih afdal. Kenapa? Kerana hak mula-mula tu. Semaya di awal waktu duha. Boleh. Baik, kita pergi kepada ayat kita saat ni. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang siapa dia orang sabar? Orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni bukan hanya orang mati saja. Kita orang mati inna lillahi. Nabi kata mana-mana orang keluar daripada rumah dia, tiba-tiba keluar daripada masjid, tiba-tiba hilang selipar dia, dia kena kata inna lillahi juga. Sebab apa? Sebab pitih kita mari beli selipar tu, siapa dia bagi? Salah we harta pada kita boleh beli selipar. Lepas kalau hilang jangan duk marah. Mungkin Tuhan nak tarik dah nikmat ni. Biarlah kalau ada orang ambil pun niat sedekah lah. Kena kalau hak selipar mahal tu berasa juga ni. Selipar beli Mekah selipar tu saya. Tapi kena redha lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam pukul belah nak tidur ada orang telefon. Dia kata Tok Imam ada ambil selipar kita. Kumpul lah. Mana dia ni? Dia kata hari tu Tok Imam mari rumah kita, mari dia jamu apa nak pergi umrah. Tapi lipar hilang. Dia kata Tok Imam ada ambil. Dok apa pakai lipar apa? Tak apa lagi tu. Saya tu pada seminggu dah cerita tu. Telefon pula. Cari selipar dia. Tu orang saya. Tapi saat ni lah saya kata, saya secara mana pun apabila Tuhan tarik nikmat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sifat dia. Dia menganggap semua yang dia ada ni adalah milik Allah Taala dan suatu hari Tuhan akan ambil. Dulu kita tubik daripada bumi ni ada belaka, ayah ada, mu ada, adik-beradik tu ada. Tuhan tarik sorang-sorang. Pas sorang tak ada, pas sorang. Sekali kita tinggal kita sorang. Adik-adik kita sorang kita. Waris-waris kita tak ada habis. Kita hak dua sekali. Dulu tu waktu biar daripada perut tak ada kau satu. Lah ni ada harta macam-macam. Satu hari tu akan tarik. Sikit tak ada, sikit tak ada, sikit. Dulu kita tu buat sempurna. Allah Taala. Wallahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Tu waktu biar daripada perut tu lemah. Pas lama-lama besar tu gagah.
Akhir sekali lemah pula dia kata, hilang sosok gigi, tak ada mata, tak nampak telinga, tak apa dengar. Mari nyakit tu. Nyakit ni kau banyak, masuk dah gitu. Ha, tu yang buat lagu tu. Kena reda tu. Reda dengan orang mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dulu tu hawi juga sihat. Lah ni tu nak ambil semula sihat. Kena reda. Ulaika mereka itulah di atas mereka rahmat keampunan daripada Allah Taala dan juga nikmat daripada Allah Taala. Orang yang sabarlah tu hawi nikmat, tu hawi rahmat. Dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk hidayah kepada kebenaran. Habis itu cerita bab jihad. Lepas hari cerita bab jihad, Allah Taala cerita bab haji. Bab apa jihad dengan haji ni adik-beradik? Bezanya jihad tu luka mati, manakala haji tidak sampai peringkat luka mati. Ada hak mati tapi risiko untuk mati tu sangat-sangat kecil nak dibandingkan dengan jihad-jihad ni 90% gitu kemungkinan mati. Tapi mati syahid ni adalah pilihan Allah SWT. Khalid Al-Walid lepas pada dia masuk Islam tahun Hijrah, siapalah dekat dia nak mati, dia kata tak ada satu peperangan lepas pada aku masuk Islam kecuali Nabi latih aku jadi ketua perang. Dan aku bercita-cita setiap kali nak pergi tu nak mati saya. Dia tak pilih aku. Sudah mati mana sama aku. Atas kata oleh rumah dia. Sebab kalau kita kata dia waktu muka dia depan, dia tak pilih dah. Dia pilih orang lain. Hanzalah tu dia pilih. Hanzalah malam tu akad nikah. Dia sendiri apa dah nak pergi pergi ke nak nikah. Mai wayak ke Nabi, hamba tak jadian nikah nak pergi pergi esok. Nabi kata, "Leh janji dah kau tina." Jadi belawak pula kita ni. Kena nikah. Tapi dah jiwa duduk mana? Jiwa duduk di medan jihad. Oh ya kami ni dia ambil tubik sebentar. Tak ada mandi junub. Pagi tu pakai tubik. Gigi tu mati. Nabi suruh pergi cari jenazah. Jumpalah jenazah Hanzalah. Tadi basuh jeruk. Tengah-tengah pada pasir. Panas cecek. Basuh jeruk. Sahabat-sahabat heran. Wahai Rasul. Mana ni jenazah dia ni basuh jeruk. Katanya Rasulullah, malaikat Jibril bagi tahu kepada aku, dia dimandikan oleh Jibril. Jibril mandi dia sebab dia mari sana tak ada mandi junub. Siapa tak? Digelar oleh Ghasilul Malaikah, satu-satunya manusia yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Mulianya Hanzalah tadi. Kita kalau malam tu nikah agak-agak tubik. Saya telefon mari kawin belanja mak ayah pak aku. Biar mulai. Dah balik baru nikah tak situ. Makan nasi suruh bini masuk dalam bilik ni. Tapi jiwa kita, jiwa Hanzalah dak walaupun malam tu nikah nak pergi pergi. Payah tu. Pengorbanan mati. Baru semalam nikah nak pergi pergi. Ni jiwa sahabat mereka ni nampak akhirat, nampak syurga terlebih mahal daripada segala-galanya. Jadi Allah Taala sebut cerita bab haji. Kalau mu tak mampu nak pergi jihad, maka buatlah ibadah kedua, ibadah haji. Innas Safa wal Marwah. Sungguhnya Safa Marwah. Ayat ni juga memberi panduan kepada kita apabila kita nak kena start daripada Safa, kena sudah di Marwah. Jangan start Safa sudah Safa. Start Safa sudah Safa tu dia jadi sama ada tak cukup ataupun lebih waktu ya. Kena bila 1 2 3 sampai 7. Termasuk daripada syiar Rasulullah. Sebab apa turun ayat ni? Sebab apabila sahabat masuk Islam nak pergi buat haji dengan umrah sekali dengan Rasulullah, tengok ke bukit Safa Marwah tu, dia kata berasa tak sedap hati. Sebab apa? Sebab dulu kita duk nyembah takung atas ni. Atas tu ada takung dua butik. Dah sekeliling Kaabah tak ada takung, situ ada takung, Aku naik atas ni, ingat takung hari tu. Mari kau ni, ingat takung. Wahai royak kau Rasulullah kita ni, mari prasuk zaman jahiliah, mari semula gambar-gambar. Nabi kata, buatlah. Allah Taala waktu ayat, sungguhnya hari ni dak dah. Hari ni naik atas Safa Marwah bukan sebagaimana zaman jahiliah. Hari ni kerana syiar agama Allah SWT, bukan niat kerana Allah SWT, bukan kerana berhala. Lesah. Barulah jiwa mereka ni boleh buat. Sebab duk main tinggal zaman dulu. Faman hajjal baita, sesiapa yang buat ibadah haji di Kaabah ataupun buat umrah, maka tidak menjadi kesalahan untuk dia bersa'i walaupun guna perkataan tawaf, maksud dia adalah bersa'i di antara Safa dan juga Marwah.
Wa man tatawwa'a khairan, dan sesiapa yang secara sukarela mengerjakan kebajikan, buat haji sunat, buat umrah sunat, maka sesungguhnya Allah Taala akan memberi pahala. Syakir itu maksudnya memberi pahala di atas kebaikan yang dia buat. Alimun, Allah Taala Maha mengetahui akan segala perbuatan baik manusia, sekalipun manusia tak tahu. Sebab itulah amal ibadah kita ni kalau boleh kita sembunyikan, kecuali hak tak boleh nak sembunyi. Hak boleh sembunyi tu kita susutlah, jangan biar orang tahu. Sebab kita nak hanya Tuhan saja yang tahu, manusia tak perlu tahu. Apabila pergi haji umrah, moga 4 jari-jari kan. Elokkan daripada bergambar dan disebar ke dalam media sosial. Tak payahlah. Benda tu boleh mengubah hati kita. Kita memang kita nak royak kat orang kita ni, buat haji umrah, kalau saring-saring tanya gimana umrah. Sekadar tu tak apa. Tapi kalau mari tu ambil gambar sini, jojuk gambar saja tu, niat nak suruh orang like, orang komen, takut jadi habis pitih 10,000 tu, orang India kata yelek, tak lagi satu kosong, rugi 10,000 letih, masa lagi lagi satu. Baik sembunyikan, kecuali ada orang tanya, kemudian kena oyak lah. Mana tak ada sekali, ada semua kuliah tafsir pagi, mana seminggu tak ada. Kena oyak malu. Gimana? Pergi umrah tak ada royak, tak ada gitu, pergi senyap-senyap gitu. Lagu tu. Kecuali kita pergi melancong tu cerita lain. Ni cerita nak pahala, nak buat ibadah, dia beza. Ibadah ni dia kena jaga ikhlas tu. Jangan mari perasaan riak, sum'ah, wujud, 3. Dia ibadah ni penyakit dia. Dia akan mari riak, berasa nak royak kat orang. Mari sum'ah, nak suruh orang sebut, nak suruh dengar. Yang ketiganya mari berasa walaupun orang tak sebut, orang tahu, berasa kita lebih pada orang. Ujub dia panggil. Tak usah berlaku tiga. Sebab itulah kalau boleh sembunyikan, biar kita dengan salah saja tahu berkenaan dengan ibadah. Sebab kita buat ibadah tu untuk siapa? Untuk Allah SWT. Wa man tatawwa'a khairan, sesiapa yang buat ibadah secara sukarela, maka Allah Taala akan membalas. Allah Taala Maha mengetahui. Innal ladzi, sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada ni start ayat ni cerita bab tu halal anak, orang yang ingkar perintah Allah Taala, sembunyikan kebenaran. Ni orang Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran daripada manusia. Ma'anzalna minal bayyin, apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan, wal huda, dan juga hidayah, sifat-sifat Nabi Muhammad. Okey, malam aku baru mengajar di Masjid Pulau Melaka berkenaan dengan cerita ni. Orang Yahudi, dia pergi duduk di Madinah, hijrah daripada tempat dia pergi duduk Madinah dengan satu harapan. Sebab dalam kitab Taurat disebut dia, Nabi akhir zaman ni akan lahir, akan timbul di negara yang ada pokok kurma. Masa tu kan Madinah. Tapi dia tak suka Nabi yang lahir itu lahir di Mekah, cuma akan duduk di Madinah. Itu tak tahu lahir di Madinah. Jadi dia orang Yahudi duk ajar orang Arab, Nabi akhir zaman tu ahli kitab kita namanya Muhammad, namanya Ahmad. Nak sifat dia sikit-sikit, banyak-banyak sifat tadi, ada sifat dia susu. Dia tengok tak susu. Cerita buat tubuh dia lagu mana aja dia sebut belakang nama. Dan hak benda peliknya, masa tu ada 7 orang nama Muhammad, seorang pun bukan Yahudi. Orang Yahudi tu bubuh nama Muhammad, orang Arab yang bubuh nama Muhammad, orang Mekah bubuh nama Muhammad, orang Yahudi tak bubuh nama Muhammad. Bapa ada sebenda dia susu. Orang Yahudi dia tahu dah tanda, salah satu tanda yang benar pada Nabi Muhammad masa kecil lagi, ada tanda atas belakang, atas tulis kipah belah kanan, ada tanda itu bulat Muhammad Rasulullah. Jadi Yahudi lepas pada beranak anak Yahudi, dia akan balik tengok situ dulu. Kalau tak ada tu tak bubuh nama Muhammad. Orang Arab ni semangat, dia kata Nabi akhir Muhammad, seorang tu bik Muhammad, seorang tu 7 hari ada Muhammad masa tu. Muhammad dengan harapan Muhammad ni. Apa dia dipakai bubuh? Sebab Yahudi tak royak ada tanda tu, hati tak royak. Dia susu. Apa dia susu? Masa ni lah mari bahasa selibah, bahasa sebuah saluh. Lama ke orang lain, lama ke bukan daripada puak kita. Jadi tak bubuh. Sehingga kalau lah tubik anak ada tanda tu barulah nak bubuh Muhammad. Tengok tak ada seorang abu, duk berharap lagi sehinggalah tubik kat Mekah. Tu pun bila tubik? Lepas pada Nabi umur 40. Masa Nabi kecil tak tahu lagi. Hak tahunya masa Sayyidina Abu Talib bawa Nabi masa tu umur lebih ke belah-belah pergi ke Syam. Nak pergi ajar Nabi nego, berhenti di satu tempat, jumpa dengan seorang pendeta Kristian, bukan Yahudi, Kristian, namanya Bahira.
Bahiruk muka dalam kitab Taurat dia sebut dah, dalam kitab Injil sebut dah. Jadi dia duk nunggu, dia kata, dalam kitab dia seolah-olah ada satu isyarat dia akan mari kau ni dulu. Nabi tak akan mari kau ni dulu masa kecil. Jadi duk tunggu hari-hari dia depan gereja dia, rombongan daripada Mekah, daripada Madinah mari. Arab. Sehingga dia tengok ada awal duk ikut, dia kata hak ni dah sebab dalam kitab dia pun sebut Nabi tu masa kecil awal tu akan ikut dia. Berarti di tempat Abu Talib sana. Pergi jumpa dengan Abu Talib berapa orang yang kumpul ilmu sia-sia. Ada lagi ke? Kata ni ada seorang lagi anak dara aku duduk dalam kemah. Aku nak pergi jumpa dengan dia. Awak jumpa. Perkara yang pertama dia buat apa Mas Mat? Dia buka baju dia tengok. Dia kata ni. Allah dah ni. Dia tahu mana? Ayat kita baca mari, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal mereka. Tanda tak lalat mana anak kita tahu belaka. Duk celah telinga ke, bau tiuk ke. Orang lain tak tahu tapi kita tahu. Maka dia kata, wahai Abu Talib, atas balik budak ni ke Mekah. Sebab ada padri-padri yang jahat nak bunuh dia. Tak sewi tahu adanya Nabi akhir zaman yang sudah timbul, turun bangkit. Kena atas balik. Tu hawi Bahiruk tu jadi orang hujur hari tu. Suruh atas balik. Ni ayat bukti tu sudah ada. Tapi dia tu kata yaktumun, mereka menyembunyikan. Apabila lahir daripada kalangan Arab, Yahudi tak saya terima selalu. Sebab tu apabila Nabi kerja dengan lebah Yahudi, dia kata, wahai Muhammad, kamu Nabi Arab, Nabi kami Musa. Dia bagi gitu pula. Tak saya terima tu. Sebab belum pada ni orang Arab ni koli kepada Yahudi. Yahudi dia berasa dia habaq dia lah. Siapa lah di perangai tu ada lagi. Dia berasa dia ni lebih pada orang lain. Allah Ta'ala lantik keturunan Nabi belum pada ni pun pada kalangan dia. Hanggalah pun mesti kalangan dia. Innallaha yajtabi ilahi man yasha wa yahdi ilahi man yunib. Tu yang sebut dah. Allah Ta'ala yang pilih. Yajtabi pilih. Siapa-siapa tu yang nak mari ke dia, dan Allah Ta'ala yang pilih untuk beri hidayah kepada sesiapa yang Tuhan kehendaki. Bukan kamu wahai Yahudi yang menentukan siapa Nabi siapa bukan Nabi. Jadi dalam ayat ni sebut Allah Ta'ala laknat orang Yahudi ni, innal ladzi, semua orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dalam Taurat, dalam Injil, dia susut, wal huda, dan juga seperti ayat rejam sifat-sifat Nabi Muhammad dia susut selepas daripada kami jelaskan kepadanya untuk manusia dalam kitab Taurat. Tuhan suruh Yahudi ni siapa kau manusia, tiba-tiba dia pergi susut. Ni buat perbuatan khianat, patutlah Tuhan laknat. Ulaika yang gini kata-kata ambo tulis surat we ka Pak Sumat ambil surat ni pergi siapa dah kau nak mungkin tak siapanya susu tanya tak ada siapa kau surat tak ada Pak Sumat tak we berasal lagu mana. Maka bagaimana Allah waktu kita kau Yahudi siapa kau manusia tiba-tiba tak atas berasa marah Allah tu digambarkan dalam ini laknat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Yahudi. Ulaika yal'anuhum, mereka ialah golongan yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh manusia-manusia dan juga malaikat sampailah ke hari kiamat. Baca Quran laknat, baca Quran laknat pada mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat daripada kalangan mereka wa aslahu, seperti Abdullah bin Salam dan juga anak saudara dia Salamah. Muhajir tak masih masuk, Salamah masuk Islam. Hak tu dia kata hak tu Tuhan terima taubat dia. Wa aslahu, dan mereka membaiki amal mereka, wa bayanu, dan mereka menjelaskan semula kebenaran yang mereka sembunyikan. Cerita-cerita Bani Israel Yahudi ni Abdullah bin Salam ada ayat ke Nabi ni. Apabila masuk Islam Yahudi perangai gini Abdullah bin Salam sebenarnya ada dalam kitab kita dia ayat sosok ke Nabi. Walaupun Nabi itu tidak belajar kitab Taurat, tapi Abdullah bin Salam ni lah yang rapat dengan Nabi ayat rahsia-rahsia orang-orang Yahudi tadi. Wa bayyanu, dan menjelaskan kebenaran yang telah disembunyikan oleh mereka. Mereka itulah atubu alaihi, kata aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang pada hamba-hambaku. Sesungguhnya orang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah. Ulang sekali lagi. Ini laknat dah. Oleh setelah laknat mereka, malaikat laknat mereka, orang beriman semua laknat mereka. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam laknat itu. Kekal dalam laknat masa hidup atas muka bumi, pas dalam akhirat esok Tuhan lepas dia neraka. La yukhaffafu anhumul azab, apabila dilepaskan dari neraka tidak akan diringankan dah azab daripada mereka, wala hum yunzarun, dan tidak diberi tangguh. Tak wi tolong tu sah, tak wi tangguh. Maksudnya siapa masa buh lalu. Tak ada tangguh-tangguh dah. Kata tunggu sebentar boleh 2-3 hari lagi dah pakai bubuh selalu.
kerana perbuatan khianat mereka terhadap agama Allah SWT. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamulah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih kepada seluruh makhluk di dunia ini. Ar-Rahim, yang maha penyayang kepada orang yang beriman di hari akhirat. Tafsir ni kata gitu. Ar-Rahman, penyayang kepada yang beriman atas dunia. Ar-Rahim, Tuhan sayang kepada orang yang beriman di hari akhirat. Ar-Rahman, pengasih kepada seluruh makhluk atas dunia. Dengan sifat Ar-Rahman tu, Tuhan sayang belaka, Tuhan wi belaka. Tapi Ar-Rahim hanya kepada orang beriman saja di hari kiamat. Maka kita hari ini kena pilih jalan orang beriman, jauhkan diri kita daripada golongan-golongan yang dilaknat Allah. Jangan kita sembunyikan walaupun satu patah daripada hukum Allah SWT. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.